Kata Ali, Nabi SAW pernah wasiat kepadaku supaya tak ada orang yang memandikan Nabi SAW kecuali aku. Ada wasiat, ada riwayat menyebut begitu. Kata Ali, Nabi SAW pernah pesan, kalau aku wafat, jangan ada orang mandikan kecuali aku. Kenapa? Kerana qalam fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisat aynah. Sesungguhnya orang lain tak ada siapa pun boleh tengok aurat aku kecuali Allah Ta'ala akan butakan mata dia. Kan kita sebut bahawa aurat Nabi SAW ni dia pelihara, kan? Dan kan kita pernah baca juga sebelum daripada ni bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mukminin yang lain, hatta ketika mereka hidup dan ketika mereka bersama dengan Nabi SAW, mereka tak pernah tengok. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan haji, puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersama dan kita masih lagi membaca hadis-hadis, masih lagi membicarakan bab kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan sambung satu hadis yang agak panjang yang menceritakan hampir kebanyakan peristiwa ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di hadis muka surat 456 hadis 380. Salim bin Ubaid berkata, "Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan semasa baginda sakit menjelang wafat. Apabila tersedar, baginda bertanya, adakah sudah masuk waktu salat? Kita pun sedia maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit selama lebih kurang 13 hari sebelum Nabi SAW wafat. Iaitulah Nabi terkena demam yang panas dan kesan daripada racun di Khaybar. Kita pun telah baca sebelum daripada ini bagaimana racun di peperangan Khaybar oleh seorang perempuan Yahudi yang nama Zainab binti Harith menyebabkan kesan tersebut dirasai sehingga saat-saat Nabi SAW wafat. Disebabkan Nabi terlalu sakit dan terlalu panas demam yang dialami baginda, Nabi cuba bangun, Nabi pingsan. Nabi cuba bangun, Nabi pingsan. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi pingsan, Nabi bangun. Yang kita sedang baca ni, kata para ulama, dia adalah ketika salat Isya. Ketika salat Isya yang terakhir sehari sebelum Nabi SAW wafat, yang kita baca ni. Jadi ketika itu Nabi cuba bangun untuk salat bersama dengan sahabat, tapi Nabi tak larat. Kali pertama Nabi bangun, dalam riwayat yang lain, Nabi sedar, Nabi minta kepada Aisyah untuk bawakan bekas air pada Nabi SAW. Kerana terlalu panas demamnya, Nabi SAW ambil air tersebut dan Nabi jirus di atas kepala Nabi. Nabi cuba untuk bangun, pergi menunaikan salat bersama dengan para sahabat. Tapi ketika Nabi cuba bangun, Nabi pingsan. Jadi ketika Nabi pingsan, Nabi bangun, Nabi kata faqala hadratis salah. Nabi kata, sahabat-sahabat dah salat ke? Adakah masuk waktu salat? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat salat dah. Dah masuk waktu salat, tapi sahabat-sahabat belum salat lagi, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hari-hari terakhir sebelum Nabi SAW wafat, Nabi datang dengan dipimpin oleh sahabat, dikendong oleh sahabat. Rasulullah berkata lagi, perintahkan Bilal untuk laungkan azan dan minta Abu Bakar untuk jadi imam salat. Nabi kata sebabkan sahabat-sahabat belum salat lagi dan sudah masuk waktu salat fardu Isya, maka salat. Panggil Bilal, suruh azan dan suruh
Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW secara tak langsung bagi isyarat bahawa apa-apa lepas ni Abu Bakar yang akan menjadi kepimpinan umat. Kerana memimpin salat adalah pemimpin. Sebab tu dalam dulu-dulu kita baca siapa yang mengetuai peperangan dia akan jadi imam salat ketika peperangan tersebut. Siapa yang jadi khalifah, biasanya khalifah ataupun gubernur dia akan jadi imam salat di tempat ni. Sebab tu kita baca kisah bagaimana Sayyidina Umar dibunuh ketika salat, ketika jadi Amirul Mukminin. Sayyidina Ali dibunuh ketika hendak menunaikan salat sebab orang tahu dia akan jadi imam pada hari tersebut. Muawiyah bin Abi Sufyan terselamat hari itu dibunuh oleh Khawarij kerana dia sakit pada hari itu, orang lain yang jadi imam. Jadi dia terselamat dibunuh oleh Khawarij. Menjadi kebiasaan orang yang jadi imam dia akan jadi pemimpin umat. Jadi bila Nabi syarat, para sahabat kata bila Nabi bagi syarat Abu Bakar yang akan jadi imam, mana Nabi secara tak langsung dah bagi pesan pada sahabat, apa-apa lepas ni Abu Bakar lah yang akan mengganti kepimpinan umat. Qala thumma ughmiya alayhi fa afaqa faqala hadratis salah faqalu na'am faqalu muru bilalan falyu'adhdhin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqalat Aisyah inna abi rajulun asifun idza qama dhalika al maqam baka yani yabki fala yastati' falau amarta ghairah. Selepas tu Rasulullah SAW pingsan lagi. Saya sebut tadi Nabi pingsan berulang kali. Nabi cuba pingsan. Bila pingsan, apabila tersedar, baginda bertanya, adakah sudah masuk waktu salat? Para sahabat jawab, ya Rasulullah, dah masuk waktu salat. Perintahkan Bilal laungkan azan dan minta Abu Bakar jadi imam salat. Kenapa minta sekali lagi? Sebab sahabat-sahabat tak salat lagi. Mereka kata mungkin Nabi SAW akan sedar lepas ni Nabi akan salat bersama kita, jadi kita tunggu Nabi SAW. Jadi mereka tunggu lagi. Nabi bangun kali yang seterusnya, mereka Nabi dapati sahabat-sahabat belum salat. Nabi kata suruh Bilal azan dan suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sentiasa berada di sisi Nabi SAW ketika hari-hari akhir Nabi, dia kata ayahku adalah orang yang mudah sedih. Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang berhati lembut, dia mudah sedih. Jadi apabila dia mengganti ke tempat jadi imam, dia akan menangis kerana mengganti Rasulullah SAW yang sedang sakit sehingga tak mampu solatlah keadaan seperti itu. Lebih baik jika engkau perintahkan orang lain jadi imam. Aisyah kata Abu Bakar ni dia sedih. Dia tak boleh ketika dia nak jadi imam, dia teringat Nabi SAW dalam keadaan sakit. Ketika dia mengenang, dia akan menangis. Jadi dia tak boleh nak jadi imam. Keadaan dia pada waktu tu tak boleh nak jadi imam. Dia kata suruh orang lain jadi imam dah lebih baik pada ketika itu. Qala thumma ughmiya alaihi fa afaqa faqala muru bilalan falyu'adhdhin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahibu aw sawahibat أو صواحبة يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. Kemudian Rasulullah SAW pingsan lagi. Apabila tersedar, baginda berkata, perintahkan Bilal untuk lakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam. Kalian ni seperti wanita dalam kisah Yusuf. Dengan itu Bilal diperintahkan melakukan azan dan Abu Bakar dipanggil menjadi imam salat. Jadi kali ketiga ni sahabat-sahabat masih tunggu lagi, tak salat lagi, tunggu Nabi SAW yang pingsan berulang kali. Kerana ni solat Isyak kan waktu dia panjang. Jadi sahabat-sahabat tunggu. Nabi kata kamu ni macam sawahibu au sawahibatu Yusuf. Kata Imam Al-Bajuri dalam kitab ni, dia kata kenapa disebut dengan sawahib Yusuf ataupun dimaksudkan adalah Imratu Aziz, isteri kepada menteri yang menjadi yang tersebabkan terjadi fitnah kepada Nabi Yusuf AS. Kerana wanita tersebut dia satunya dia nak menafikan kesalahannya, tapi dia buat bukanlah maksudnya dia nak menafikan kenapa dia buat salah pada Nabi Yusuf AS, tapi dia dalam masa sama dia buat satu helah yang dia minta wanita-wanita lain potong buah tu, menyebabkan bila wanita lain potong buah, Nabi Yusuf lalu disebabkan ketampanan Nabi Yusuf AS menyebabkan terpotong tangan. Apa maksud kat sini? Maksud dia falsafah sikit lah kat sini. Maksud dia dia nak bagi tahu kalau kita dia panggil Zulaikha lah kan, tapi sebenarnya Zulaikha ni tak disebut dalam riwayat. Dia kata sebenarnya nak kata kenapa aku salah, kenapa aku menyebabkan terjadi fitnah pada Yusuf. Kau tengok sendirilah Yusuf tu macam mana dia ada alasan nak menyelamatkan diri dia pada ketika itu. Jadi Nabi maksudkan sawahibah Yusuf tu maksudnya kamu ni
alasan lah, maksud dia kata Abu Bakar ni lebih kurang alasan lah tak nak jadi imam, kata alasan bahawa Nabi SAW sedih nak suruh orang lain jadi imam. Begitulah maksud dia kata para ulama. Dengan itu Bilal diperintahkan melaungkan azan, Abu Bakar dipanggil menjadi imam salat. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan faqala unzuru li wa man attaki'u alaihi faja'at bariratu wa rajulun akhar fattaka'a alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa yani liyanqisa fa'awma'a ilaihi ay yathbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatah. Okay. Selepas itu Rasulullah SAW merasakan sakitnya agak ringan sedikit. Lantas baginda berkata, carikan seorang untuk aku bersandar padanya. Agaknya Nabi dah rasa demam ni kan ada kala dia kuat, ada kala dia kurang. Jadi bila dah beberapa kali Nabi pingsan, mungkin demam Nabi rasa agak kurang sikit, Nabi mungkin ada rasa kekuatan sikit. Nabi kata tolong carikan orang supaya boleh bersandar, bawa aku pergi ke masjid. Dan memang begitulah hari-hari akhir Nabi SAW, Nabi akan dikendong oleh para sahabat untuk bawa ke dalam masjid. Cari aku seorang untuk dia. Barirah binti Safwan bersama seorang yang lain iaitu Naubah. Rasulullah SAW pun bersandar kepada mereka berdua. Baik. Kemudian datang Barirah binti Safwan. Siapa Barirah binti Safwan ni? Barirah binti Safwan ni dia adalah hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Kemudian dia jadi maulah, pembantu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Assistant. Jadi dia sentiasa ada dekat rumah lah. Kemudian ketika dia datang juga dengan seorang lagi, iaitu lelaki nama Naubah. Di sini dikatakan, kalau kita baca kat sini, Rasulullah SAW bersandar kepada mereka berdua ni bukan maksud Nabi sandar kepada Barirah, tidak maksud begitu. Kerana maksud dia ada orang lain lah. Barirah ni panggil Naubah datang, orang lelaki lah yang mesti pimpin Nabi SAW ataupun kendong Nabi SAW untuk jadi tempat bersandar pergi ke dalam masjid. Dalam kitab ni disebut ada riwayat-riwayat lain, kata warajulun akhar, dan lelaki lain tu dikata kat sini wa fi riwayat li syaikhain kharaja baina Abbas wa rajulun akhar. Ada riwayat yang kata Abbas bin Abdul Muttalib yang bawa Nabi SAW dan lelaki yang lain. Wa huwa Ali, iaitulah Sayyidina Ali. Ada riwayat wa fi riwayatin Al-Abbas, dan juga anak dia Al-Fadl, Abbas bin Abdul Muttalib, dan anak dia Al-Fadl bin Abbas. Dan riwayat ni kita ada baca di bahagian awal kitab kita, ketika Nabi bab dalam yang ada hadis yang menyebut Nabi SAW dipeluk oleh Al-Fadl bin Abbas. Ini riwayat ni, Al-Fadl bin Abbas. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang kata Al-Abbas, Usamah, ini Usamah bin Zaid, Abbas bin Abdul Muttalib, Usamah bin Zaid. Dan dari riwayat Daruqutni kata Usamah dan juga Al-Fadl bin Abbas. Jadi adalah beberapa riwayat-riwayat yang sebut, maknanya ada dua orang yang lain yang bantu Nabi SAW keluar rumah Nabi SAW. Ada yang kata kenapa riwayat ni banyak, kerana banyaknya bilangan Nabi SAW keluar. Boleh jadi ada riwayat yang kata ketika itu memang Nabi keluar dengan Abbas, dengan anak dia Al-Fadl bin Abbas. Mungkin ada hari yang lain Abbas keluar dengan Sayyidina Ali, mungkin ada dengan Usamah dan sebagainya. Jadi sebab tu ada beberapa riwayat yang sebut begini, sahabat-sahabat yang memimpin ataupun menjadi tempat Nabi SAW bersandar untuk masuk ke masjid. Apabila Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah SAW begitu, dia ingin berpatah balik, mundur ke belakang. Namun Rasulullah SAW memberi isyarat supaya Abu Bakar tidak berganjak dari tempatnya sehingga Abu Bakar selesai salat. Jadi Abu Bakar dah mula salat pada ketika itu. Disebabkan beberapa kali tangguh, maka akhirnya Nabi SAW pun imamkanlah salat. Sahabat-sahabat pun salat bersama Nabi SAW. Tapi bila nampak Nabi keluar daripada rumah, kan kalau tuan-tuan kita kata kawasan Raudah hari ini dengan rumah Nabi tu dekat, bila Nabi masuk tu sahabat-sahabat boleh perasan. Dan juga disebabkan oleh cahaya Nabi SAW ni, sahabat-sahabat memang boleh perasan Nabi SAW lah. Abu Bakar nak ke belakang, nak bagi Nabi SAW jadi imam kat depan. Tapi Nabi perintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar tetap dalam salat, tak apa. Dan Nabi SAW, riwayat menyebut Nabi SAW salat dekat belakang tapi dalam keadaan duduk pada ketika itu. Dan duduk ni lah, Nabi SAW salat duduk di atas kursi atau lantai? Atas lantai lah. Sebab tu kalau boleh salat duduk atas lantai tu lebih bagus. Kerana Nabi SAW solat duduk atas lantai, Nabi tak duduk atas kursi. Cuma zaman kita hari ni ada kelebihan lah. Dia ada pro and contra jugalah. Solat atas lantai boleh sujud. Sujud kan adalah tempat yang kita dapat rapat dengan Allah Ta'ala.
solat di atas kursi, dia tak dapat tu, tapi dia dapat berdiri. Cuma para ulama hari ni kita kata dia tidaklah satu benda yang mesti ikut begitu. Agama ni, fiqh ni luas, terpulang lah. Hari ni kita nak solat atas kursi pun boleh, kita nak solat atas lantai pun boleh. Kita lebih tahu macam mana keadaan kaki kita, kan. Kita boleh lebih tahu. Kalau kita solat duduk tu, mungkin kita berdiri tu, kita tak mampu nak duduk sebab dia tinggi, kan. Begitulah para ulama. Tu kita bab yang lain kita bincang. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Selepas itu Rasulullah SAW, nyawa Rasulullah SAW pun dicabut. Sebab saya sebut tadi, ini adalah solat Isyak malam tu. Nabi SAW wafat pada waktu duha esoknya, kan. Jadi solat Isyak yang terakhir. Tapi adakah tu waktu yang kali terakhir Nabi SAW dilihat oleh para sahabat? Tak. Dalam hadis yang kita baca dalam kuliah sebelum ni, iaitu dah pada pagi tu. Pagi tu Nabi SAW ketika sahabat-sahabat solat subuh, yang kita baca dari riwayat Nabi buka tingkap, ya Anas kata, itulah kali terakhir kami lihat Nabi SAW dalam keadaan hidup, muka dia ceria seperti mana helaian kertas putih, kita baca dari riwayat lepas. Maknanya Nabi betul-betul ceria, bersih muka Nabi SAW ketika itu. Dan ini juga sebenarnya menjadi satu kebiasaan kalau kita tengok, kalau orang yang sakit teruk, kemudian biasa Allah Ta'ala akan bagi dia sihat kejap. Kadang-kadang Allah Ta'ala akan bagi dia sihat sekejap, lepas tu dia meninggal. Tuan-tuan biasa tak biasa jadi macam ni, kan. Kadang-kadang kita ahli keluarga kita sakit lama, sakit teruk, tiba-tiba dia sihat. Sihat tu Allah Ta'ala bagi kejap sihat biasanya. Itu yang biasa ahli keluarga yang dah tunggu lama cuti, balik semula ke sini. Contoh, balik semula ke sini, dalam perjalanan ataupun dah sampai sini tak lama meninggal pula. Biasa jadi macam tu, kan. Jadi Nabi SAW pun begitulah. Ketika Nabi sakit, tenat, tiba-tiba pagi tu solat subuh Nabi sihat. Yang tu yang kita sebut bahawa para sahabat radhiyallahu anhum pada hari tersebut sudah mula beredar, sebahagian daripada mereka sudah mula beredar daripada Masjid Nabawi kerana menyangka Nabi SAW telah sihat. Kerana telah beberapa hari mereka tak pergi kerja sebab mereka risau keadaan Nabi SAW. Mereka duduk di sekitar Masjid Nabawi. Pagi tu Nabi SAW masih lagi lepas daripada waktu subuh tu, menjelang waktu duha, Nabi datang balik sakit Nabi SAW. Tu yang ada riwayat menyebut pada pagi tersebut Nabi SAW panggil Fatimah, anak dia. Panggil Fatimah datang. Nabi bisik pada Fatimah kali pertama, Fatimah menangis. Kemudian Nabi bisik kepada Fatimah kali kedua, Fatimah ketawa. Selepas Nabi SAW wafat, Aisyah tanya kepada Fatimah, apa yang dibisik oleh Nabi SAW? Kata Fatimah, bisikan yang pertama Nabi SAW bagi tahu bahawa dia akan wafat lah. Sakit ni akan menyebabkan dia wafat. Menyebabkan Fatimah menangis lah, sebab dia sedih ayah dia akan meninggal dunia. Kemudian bisikan yang kedua, dia letak telinga kepada Nabi SAW. Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya dalam kalangan ahli keluarga ku, ahli bait ni, yang pertama sekali yang akan ikut aku adalah engkau, wahai Fatimah. Dan memang betul, tidak lama selepas, beberapa bulan selepas Nabi SAW wafat, Fatimah meninggal dunia selepas daripada itu, mengikuti jejak Nabi SAW. Sebab tu Fatimah dia ketawa, dia kata kalau Nabi wafat tak lama lepas tu aku ikut ayah, tak apalah, dia ketawa, dia gembira begitu. Kemudian Nabi SAW ketika dekat waktu duha tu, Nabi bersandar di antara dada dan juga leher Aisyah, dekat kawasan ni lah Nabi sandar pada Aisyah. Nabi dah mula jadi tenat dah, Nabi dah mula rasa sakit yang teramat sangat. Nabi minta air pada Aisyah, yang disilah Nabi celup tangan, sapu muka. Nabi kata, innal mauti la sakarat, innal mauti la sakarat. Sungguhnya mati ni sangat menyakitkan, dia adalah satu beban yang sangat berat. Nabi sebut begitu. Kemudian Aisyah, dia dalam riwayat disebut, dia kata, antara perkara yang membahagiakan aku, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada aku, adalah Nabi SAW wafat di dadaku, di antara dada dan leher aku. Nabi wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kebanggaan aku begitu. Kemudian Nabi SAW wafat, mulut air liur aku bercampur dengan air liur Nabi SAW. Apa maksud air liur dia bercampur dengan air liur Nabi SAW? Ketika Nabi sakit waktu pagi tu, datang adik Aisyah, iaitulah Abdurrahman bin Abu Bakar.
Abdul Rahman datang bawa kayu sugi. Ni kita kata sugi ni sunnah yang Nabi SAW sangat suka. Abdul Rahman datang bawa kayu sugi, dia letak atas meja. Nabi yang pada ketika itu sedang sakit, duduk dekat bahu Aisyah. Aisyah nampak mata Nabi SAW asyik tengok kayu sugi tu. Tengok kayu sugi tu. Seolah-olah macam dia nak kayu sugi tu. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, nak aku ambilkan untuk kau kayu sugi ni?" Nabi bagi syarat, "Ya." Aisyah pun ambil. Bila Aisyah pegang, kayu sugi tu keras. Kayu sugi kan kalau tak dilembutkan lagi, dia keras ujung dia. Maka Aisyah kata, "Nak aku lembutkan kayu sugi ni wahai Rasulullah?" Nabi mengangguk kata, "Ya." Maka Aisyah ambil kayu sugi tersebut dan digigit untuk lembutkan kayu sugi tu, dan diberi kepada Nabi SAW kayu sugi tersebut. Itu yang Aisyah kata, aku bangga air liur aku bercampur dengan air liur Nabi SAW ketika saat-saat akhir Nabi SAW nak wafat. Dan Aisyah kata, aku lihat pada ketika itu Nabi SAW bersungguh-sungguh sugi. Nabi sugi bersungguh-sungguh. Nampak, kita kata kesukaan Nabi SAW hatta sampai Nabi nak wafat, Nabi sugi bersungguh-sungguh pada ketika itu. Dan Aisyah kata, kebanggaan aku juga Nabi wafat di bilik aku pada hari giliran aku. Kan umum mukminin ada giliran masing-masing. Nabi dia kata, aku gembira kerana di rumah aku pada giliran aku. Jadi ketika tu Nabi dah mula sakit. Itu yang Nabi sebut pada Aisyah, sesungguhnya racun di Khaybar tu menyebabkan urat-urat aku ni sakit. Urat-urat aku ni sakit. Dan ketika itu hujung-hujung hayat Nabi SAW, Nabi sebut la ilaha illallah. Dan riwayat lain kata fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, innal maut la sakarat, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nabi kata la ilaha illallah, bersama dengan golongan yang tinggi. Ar-rafiqil a'la maksudnya bersama dengan golongan yang tinggi. Ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, iaitulah Nabi, para sahabat, minalladzi alaihim minan nabiyyin wasiddiqin syuhada'is salihin. Maka Nabi tahu dia ni akan diangkat nyawanya bertemu dengan Allah Taala, sebut fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sebut, kalau ada sebahagian yang kita dengar cerita orang yang menyebut riwayat ummati, riwayat tu tak ada lah. Riwayat tu tak ada. Ketika Nabi SAW wafat, Nabi tak sebut riwayat tu. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kemudian ketika Nabi SAW dalam keadaan kehabisan nyawanya, nampak Nabi mulutnya terkumat kamit. Aisyah cuba meletakkan telinga dia di mulut Nabi SAW nak dengar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi baca ayat minalladzina an'amta alaihim alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nabi sebut ayat Quran tu. Iaitulah dimaksudkan mungkin Nabi SAW sebut ar-rafiqil a'la, mereka yang berada, kumpulan yang diangkat tinggi itu adalah daripada an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, minan nabiyyin, nabi-nabi akan berkumpul sekali dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, minan nabiyyin wasiddiqin, orang yang membenarkan ajaran nabi-nabi, wasyuhada'i wassalihin, orang syuhada dan salihin. Sebab tu kita dalam salat minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berilah kami jalan lurus, iaitu jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Dan lepas daripada itu Nabi SAW wafat. Bila Nabi SAW wafat, dalam riwayat yang lepas kita baca bahawa walaupun Nabi wafat pada waktu duha, tetapi sahabat-sahabat hanya dapat mengesahkan Nabi wafat ketika waktu zuhur, waktu tengah hari. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat pada ketika itu berlaku pertelingkahan. Ada di antara mereka tidak dapat menerima bahawa baginda Nabi SAW telah wafat. Yang ini yang kita baca di sini. Faqubida faqala Umar wallahu la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah. Umar kata, demi Allah aku tak mau dengar siapa pun yang kata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Pada waktu tu Sayyidina Abu Bakar dia tak ada. Sayyidina Abu Bakar dia solat zuhur, dalam kitab disebut dia solat zuhur di tempat lain, di masjid yang agak luar daripada bandar Madinah, jauh sikit. Sayyidina Abu Bakar dekat kebun dia pada ketika itu, jauh sikit. Ya, Umar dia dah ada dulu. Ketika Umar dia berlaku kekecohan dan apa semua ni, maka orang tak berani lah. Sahabat-sahabat yang lain seperti Ali melarikan diri kerana terlalu sedih, larikan diri. Sayyidina Uthman menyembunyikan diri, duduk berseorang diri, menyembunyikan diri kerana tak mampu nak terima kesedihan Nabi SAW wafat. Jadi maka ada orang bagi tahu kepada Abu Bakar. Dalam masa yang sama ada orang bagi tahu sampai kepada Abu Bakar, Rasulullah wafat, ada jadi kecoh dekat Masjid Nabawi. Qala wa kana an-nasu ummiyin lam yakun fihi nabiyyun qabla
فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه فآتيته أبا بكر وهو في المسجد فآتيته أبكي داهشا. Ketika itu orang yang di situ tidak tahu bagaimana berbuat apa kerana mereka tak mempunyai Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kat sini kata syarah ni, dia kata wa kana nasu ummiyin. Kalau ikutkan dia kata dan pada manusia orang Arab pada ketika itu ummiyin. Ummiyin ni memang maksud asal dia adalah tak boleh baca, tak boleh menulis. Memang orang Arab pada ketika itu ramai tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi maksud ummiyin adalah hadisnya adalah orang tak tahu nak buat apa. Sebab urus manusia biasa mereka biasa. Urus sahabat-sahabat yang wafat mereka biasa. Tapi urus seorang rasul ni mereka tak tahu. Macam mana urus rasul ni? Ada kaedah lain ke? Nak uruskan dia, nak kebumikan dia macam mana? Adab dia macam mana? Tak tahu. Jadi disebabkan tak tahu, mereka tak pernah ada pengalaman mengurus seorang rasul yang wafat pada ketika itu. Maka pada ketika itu mereka cari Abu Bakar. Mereka berkata, wahai Salim, seorang sahabat, dia kata, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah, itulah Abu Bakar, dan panggil dia ke sini. Aku pun pergi bertemu dengan Abu Bakar ketika itu berada di dalam masjid, tapi bukan Masjid Nabawi, masjid yang lain. Disebut di masjid yang lain. Dia kata faqalu, kemudian dia kata dekat masjid yang lain. Masjid di tempat dia. Mungkin di kebun dia maksud sini. Kemudian di awali Madinah, di kawasan luar Bainah. Okey. Kemudian Abu Bakar pun datang. Ketika itu berada dalam masjid, aku menemuinya sambil menangis kebingungan. Falamma rani qala aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inni Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha faqala li intaliq fantalaqtu ma'ahu. Ketika Abu Bakar memandangku, dia bertanya. Abu Bakar tu dia nak confirmkan, tanya kepada Salim. Dia kata, betul ke Rasulullah SAW dah meninggal dunia? Betul ke Nabi SAW dah meninggal dunia? Aku menjawab, Umar kata, aku tak mahu mendengar siapa pun kata Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Salim ni takut dah. Sebab Umar ni pun bukan calon-calon sahabat. Umar dah bagi warning, siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Jadi bila Abu Bakar tanya, betul ke Nabi wafat? Dia kata, aku tak berani nak cakap lah. Sebab Umar kata, siapa kata Nabi wafat, aku akan pancung kepala dia. Jikalau ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Mendengar tu Abu Bakar kata, mari kita pergi, jom kita pergi. Kita pergi tengok, kita masuk rumah Nabi SAW, kita tengok Nabi SAW. Betul ke Nabi SAW telah wafat? Nah, sebab tu dikatakan pada waktu zuhur, sebab ketika peristiwa Abu Bakar ni tadi confirm kata waktu zuhur. Walaupun Nabi wafat, riwayat ahli keluarga Nabi kata duha, tapi confirmnya tu lepas zuhur, sebab yang confirmkan tu adalah Abu Bakar. Faja'a huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas afriju li fa afraju lahu faja'a hatta akabba alaihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ketika Abu Bakar tiba, banyak orang sudah masuk ke bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, wahai manusia, beri aku laluan. Orang yang ada di situ memberi laluan untuknya, kerana bilik Nabi SAW ni kecil, sangat kecil. Lebih kurang kalau saiz kita hari ni mungkin ada yang kata lebih kurang 20 kali 20 ataupun lebih kecil daripada tu. Kecil sangat bilik Nabi SAW. Mungkin lebih kecil daripada 20 kali 20. Sebab ada riwayat yang sebut ketika kalau Nabi bangun daripada tidur, Nabi nak salat, akan terlanggar kaki Aisyah radhiyallahu anha kerana terlalu kecil bilik Nabi SAW. Maka orang pun keluar bagi laluan kepada Sayyidina Abu Bakar masuk. Abu Bakar datang mendekati jenazah Rasulullah SAW sambil mengusap baginda dan membaca innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Ada terjemahan tertinggal kat sini. Dan sebenarnya Nabi SAW dekat sini, Sayyidina Abu Bakar ketika dia datang, dia mencium Nabi SAW selain daripada mengusap, dia cium Nabi SAW di antara dua kening ni. Kat kawasan tengah ni macam riwayat lepas kita baca, dia cium Nabi SAW di situ. Thumma qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am fa'alimu anna qad sadaq
Qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qalu wa kaifa? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun hatta yadkhulan nas. Kemudian orang yang ada di situ berkata, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicabut? Sahabat-sahabat nak dengar perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kerana yang lain tak berani nak sebut. Kita sebut tadi kerana ada amaran daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi mereka tanya Abu Bakar, betul ke Nabi SAW telah wafat? Kerana Abu Bakar dah masuk dan cium. Dia kata, ya, Rasulullah SAW telah wafat. Kata Abu Bakar, benar. Dan inilah juga ketika yang kita dalam kuliah yang lepas, Abu Bakar yang menenangkan keadaan Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat yang lain. Dia baca ayat ayuhan nas, wahai manusia. Dia kata, wa may ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa may ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah Taala hidup dan tidak mati. Maka pada ketika itu dibaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sampai ujung ayat. Tidak lain Muhammad itu seorang rasul telah datang sebelumnya rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada ketika itu barulah Sayyidina Umar sedar dan dia boleh menerima berita kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi telah dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dia boleh terima? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni awal lagi dia telah perasan. Beberapa hari, lebih kurang 4 ataupun 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi SAW duduk dalam Masjid Nabawi dan Nabi panggil sahabat Nabi bagi pesanan-pesanan. Ada banyak pesanan-pesanan Nabi berkesan. Antara yang Nabi bagi pesan adalah, Nabi kata nanti tak lama lagi orang luar lagi ramai daripada orang Ansar. Madinah tu sendirilah kan. Madinah tu orang luar kan lagi ramai daripada orang Ansar. Jadi lepas daripada ni, kan Nabi menyayangi orang Ansar. Nabi kata lepas daripada ni, walaupun orang luar lagi ramai daripada orang Ansar di Madinah, siapa yang jadi pemimpin lepas ni, jagalah orang Ansar ni baik-baik. Kalau dia buat salah, maafkanlah dia. Kalau dia ada kekurangan, maafkanlah dia. Kerana orang Ansar ni banyak jasa dia kepada umat Islam. Kerana mereka menerima Nabi SAW ketika orang Mekah menolak Nabi SAW. Tu yang Nabi, banyak hadis yang menyebut tentang kemuliaan dan kelebihan yang didoakan oleh Nabi SAW terhadap orang Ansar. Dan Nabi sebut ayat seterusnya. Nabi kata, apabila seorang hamba diberi pilihan untuk hidup di dunia ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain kata sama ada memilih untuk dunia yang sementara ni dengan akhirat yang lebih kekal, hamba tersebut pilih untuk akhirat yang lebih kekal ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain ketika Nabi sebut tu tak faham. Sahabat-sahabat lain diamkan diri. Ada pun Abu Bakar dia menangis ketika itu. Sebahagian sahabat tanya Abu Bakar, kenapa kau nangis? Nabi sebut begitu. Nabi cakap tentang seorang hamba yang dia bagi pilihan dia. Dia kata hamba tu adalah Rasulullah. Rasulullah bila dia bagi pilihan antara hidup di dunia dengan akhirat, Nabi pilih akhirat. Mana Nabi sedang memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Hajjatul Wada, ketika Nabi baca ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai hujung, sahabat-sahabat lain tak faham ayat tu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar dia menangis. Kerana bila disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurna agama kamu. Nabi tugas dia menyampaikan agama. Bila agama telah sempurna, maknanya tugas Nabi telah tamat. Bila tugas Nabi tamat, maknanya Nabi akan dipanggil bertemu dengan Allah Ta'ala. Tu yang Sayyidina Abu Bakar ni, dia agak faham bahawa sampai masa Nabi SAW akan dipanggil bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi bila jadi ni, Sayyidina Abu Bakar sahkan memang Nabi wafat. Orang lain pun terima pendapat Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya orang ramai bertanya, wahai sahabat Rasulullah, adakah jenazah Rasulullah ni disembahyangkan? Sebab tak tahu. Kok-koklah jenazah Nabi ni tak payah sembahyang, sebab Nabi seorang Rasul kan, tak perlu tak sama macam orang lain. Sayyidina Abu Bakar kata, ya, sembahyang. Nak sembahyang macam mana cara dia? Abu Bakar jawab, macam sembahyang lain lah. Sekumpulan kamu masuk, lalu takbir 4 kali, dirikan solat jenazah, doa dan kemudian keluar. Kemudian masuk sekumpulan lain, takbir 4 kali, solat jenazah, keluar. Begitulah sehingga semua orang sudah masuk dan mengerjakan solat jenazah. Jadi jenazah Nabi tidak dibawa ke Masjid Nabawi. Kan kalau kita, style kita, kalau rumah tu kecil, kita akan bawa jenazah tu pergi surau masjid lah supaya sembahyang jenazah. Tak, sahabat-sahabat tak buat begitulah pada jenazah Nabi.
Di mana Nabi wafat, di situlah diuruskan jenazah Nabi SAW, dimandikan, dikafankan dan disolat di situ juga. Jadi sebabkan bilik rumah Nabi SAW kecil, sekumpulan masuk solat, angkat takbir 4 kali seperti solat jenazah kita hari ini, kemudian keluar masuk lagi. Itu yang kita baca sebelum daripada ni. Nabi SAW wafat hari Isnin, tapi Nabi dikebumikan Selasa petang ataupun Selasa malam Rabu Nabi SAW dikebumikan. Qala, kerana sahabat Nabi ramai. Sahabat Nabi ketika Hajjatul Wada' lebih 100,000 orang. Jadi semua sahabat-sahabat bila dengar Nabi wafat semua datanglah. Jadi ramai orang nak ambil peluang untuk solat jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tengok hari inilah, kalau ada ulama-ulama besar meninggal dunia, tuan-tuan tengok bagaimana lautan manusia datang kan. Ini bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat, sudah tentu semua sahabat-sahabat yang sampai berita kepada mereka akan cuba datang. Ya sempatlah, kerana dulu perjalanan agak jauh, yang sempat mereka akan datang, jumlah yang ramai. Qalu ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayadfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qalu aina? Qala fil makan alladhi qabada Allah fihi ruhah. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib fa'alimu an qad sadaqa thumma amarahum ay yughassilhu banu abih. Orang ramai bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, di manakah nak dikebumikan sahabat ni, Rasulullah SAW ni? Abu Bakar menjawab, di tempat Allah mencabut nyawa baginda. Sebab Allah tidak mencabut nyawa Rasulullah SAW kecuali di tempat yang baik. Jadi kebumi kat mana? Kebumi tempat dia cabut nyawa lah. Sebab Allah Ta'ala tak akan cabut nyawa baginda di tempat yang paling baik. Jadi di tempat yang paling baik itulah hendak kita kebumikan baginda Nabi SAW. Maka dikebumikan Nabi SAW. Dalam kitab ni sebut di katil, di tempat Nabi SAW wafat, duduk atas riba Aisyah tu, di tempat tu, di situlah disalatkan dan di situlah dikebumikan baginda Nabi SAW. Okay. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Selepas itu Abu Bakar menyuruh orang ramai yang ada di situ menyiapkan kabilah ayah Rasulullah SAW buat memandikan baginda. Maksud kabilah ayah Rasulullah ni, maksud dia keluarga baginda lah. Maknanya keluarga daripada Abu Talib, Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Hashim, siapa ahli keluarga yang ada dekat situ yang terdekat, untuk menguruskan jenazah baginda Nabi SAW. Baik. Okay. Di sini dia tidak sebutlah secara detail. Dalam hadis ni tak sebut secara detail siapa yang pergi menguruskan jenazah ni. Okay. Yang menguruskan jenazah ni adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yang menguruskan, yang memandikan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kerana kata Ali, an Ali awsani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Nabi SAW pernah wasiat kepadaku supaya tak ada orang yang memandikan Nabi SAW kecuali aku. Ada wasiat, ada riwayat menyebut begitu. Kata Ali, Nabi SAW pernah pesan, kalau aku wafat, jangan ada orang mandikan kecuali aku. Kenapa? Kerana qala fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisat aynah. Sesungguhnya orang lain tak ada siapa pun boleh tengok aurat aku kecuali Allah Ta'ala akan butakan mata dia. Kan kita sebut bahawa aurat Nabi SAW ni dia pelihara kan. Dan kan kita pernah baca juga sebelum daripada ni bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mukminin yang lain, hatta ketika mereka hidup dan ketika mereka bersama dengan Nabi SAW, mereka tak pernah tengok kemaluan Nabi SAW, mereka tak pernah tengok aurat Nabi SAW, hatta isteri. Kerana Allah Ta'ala memelihara aurat Nabi SAW. Kan kita pernah sebut orang yang terakhir pernah tengok aurat Nabi SAW adalah Abbas bin Abdul Muttalib ketika kecil. Kita pernah cerita bagaimana ketika Nabi SAW cuba untuk tarik kain untuk letak batu, ketika orang nak baiki Mekah, nak baiki Kaabah letak batu. Jadi Nabi ketika singkap tu, Nabi kata, aku terasa seperti ditampar. Malaikat menampar Nabi SAW, menyebabkan Nabi pingsan. Dan orang yang ada kepada ketika itu yang terakhir tengok aurat Nabi adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Dia yang nampak, dia tak ada orang. Jadi sebab nak mandi jenazah ni, kemungkinan akan terlihat aurat. Jadi sebab tu Nabi pesan kepada Ali, jangan ada orang yang mandi kecuali aku, kecuali Sayyidina Ali. Dan juga jangan bagi nampak siapa yang nampak aurat Nabi SAW, melainkan mata dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali,
Maka kata Sayyidina Ali, yang tak ada riwayat ini dalam syarah disebut, wa kana al-Fadl wa Usamah, dan pada ketika itu Ali ni dibantu oleh, susah untuk nak mandi jenazah seorang diri ni, maka dia dibantu oleh Al-Fadl, yakni Al-Fadl bin Abbas, sepupu dia juga, dan juga Usamah bin Zaid, tukang bawa air min wara'i satr, bawa air daripada balik lindungan, maka bawa air untuk curahkan kepada jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kita kata Sayyidina Ali pada ketika itu sibuk menguruskan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi hadis ni kita tengok, ni kita nak sebut ada konflik dekat sini yang berlaku nanti di zaman seterusnya. Okey. Tuan-tuan tengok sambungan seterusnya. Tadi kita baca sampai mandi. Yang mandi tu tak dicerita kat sini, cerita dalam syarah ni. Wajtama'al muhajirun yatashawarun faqalu intaliq bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadha, yani dhalika al-amr, faqalat al-ansar minna amirun wa minkum amirun. Selepas tu kaum muhajirin orang Madinah bermesyuarat mengenai pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Yang ini ketika jenazah Nabi SAW masih diuruskan oleh Sayyidina Ali, mesyuarat telah diadakan. Tadi satu saya nak betulkan juga, walaupun tadi kita cerita tentang salat tu tadi kan Abu Bakar cerita tentang salat, masuk satu kumpulan salat, tapi tu Abu Bakar cuma nyatakan dia kaedah. Kan tadi orang tanya macam mana nak salat, maka Abu Bakar nyatakan kaedah. Tetapi salat tu tetap dilakukan selepas mandi lah. Sebab tu baru cerita mandi lepas tu kan, kalau tuan-tuan tengok susunan. Jadi jangan salah faham, jangan kita ingat nanti solat dulu baru mandi pula. Sebab yang tu dia cuma ceritakan sahaja bahawa bagaimana kaedah untuk solat Nabi SAW dalam bilik tu. Okay. Jadi cerita tadi ketika Sayyidina Ali sedang menguruskan jenazah bersama dengan Usamah dan juga Al-Fadl bin Abbas, orang muhajirin panggil mesyuarat dah. Mesyuarat untuk pilih siapa yang akan menggantikan baginda Nabi SAW mengenai pemilihan khalifah selepas Nabi. Jadi kita boleh faham di sini siapa yang tak ada dalam mesyuarat ni. Sayyidina Ali tak ada dalam mesyuarat ni. Sayyidina Ali tak ada mesyuarat. Ini yang dijadikan hujah oleh puak-puak Syiah. Dia kata sepatutnya orang yang menggantikan Rasulullah SAW yang lagi afdal adalah Sayyidina Ali. Pihak Syiah kan dia mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Mereka memuja Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sebahagian daripada mereka yang ekstrim sebut bahawa Sayyidina Ali sampai level Nabi SAW. Kita pernah sebut kisah bagaimana Syiah Alawi yang ada di Syria, mereka menetap Sayyidina Ali sampai Tuhan kan. Jadi kita nak kata ketika disebabkan tu, orang Syiah dijadikan alasan, dia kata tengok ketika mereka pilih mesyuarat, mereka tinggalkan Ali, mereka tak include Ali dalam mesyuarat tersebut. Ali sedang mengurus jenazah Nabi SAW, iaitu yang mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar dan Aisyah dan sebagainya. Okay. Sebab itu kaum muhajirin mesyuarat mengenai pemilihan khalifah selepas Nabi. Mereka berkata, mari kita semua pergi bertemu dengan saudara-saudara kita kaum Ansar. Kita ajak mereka sama-sama berbincang masalah ini, iaitu masalah pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Sahabat-sahabat pergi. Lalu seorang daripada mereka kaum Ansar, iaitu Al-Hubbab bin Al-Munzir berkata, daripada kalangan kami seorang pemimpin, daripada kalangan kalian seorang pemimpin. Dia kata macam ni lah hadir. Kamu orang muhajirin, kan sahabat-sahabat ni ramai orang Mekah, orang muhajirin. Dia kata muhajirin, satu orang leader, Ansar. Ada riwayat yang kata sepatutnya kami orang Ansar lah jadi leader, sebab Madinah ni tempat kami orang Ansar, kamu orang Mekah datang kemudian. Jadi ada sedikit pertelingkahan dekat situ berlaku. Sedikit bukan pertelingkahan lah, sedikit berbeza pendapat tentang siapa yang nak gantikan. Adapun kalau nak lantik seorang daripada Ansar, seorang daripada Muhajirin, tak boleh. Ini adalah budaya jahiliah. Dulu orang jahiliah, setiap tribe dia ada leader dia masing-masing. Itu yang berperang tu. Tu yang dulu Aus dengan Khazraj, Aus ada leader, Khazraj ada leader, akhirnya berperang. Jadi cadangan tu tak diterima. Cadangan nak letak orang Ansar, sahabat juga, tapi dalam kalangan Ansar, untuk menggantikan Nabi SAW. Dia kata sebab ini Madinah, tempat orang Ansar, kampung orang Ansar. Sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua orang Muhajirin, bukan orang Ansar. Dan juga sahabat-sahabat Muhajirin ada di antara mereka kata, kamu orang Ansar memanglah di tempat kamu, tapi kami yang bawa Nabi kepada kamu, kami yang bawa Islam kepada kamu. Kalau kami tak bawa Nabi kepada kamu, kami tak bawa Islam kepada kamu, kamu mau tak Islam hari ini. Maka ada perbezaan pendapat dekat situ.
Okey. Maka dikumpul dekat mana kalau tengok dekat tahqiq kitab ni, dia kumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah. Sebab itulah Saqifah tu sampai ke hari ni dikekalkan tempat dia. Dan saya pergi bulan lepas, dia masih lagi dalam pembinaan untuk jadikan tempat tersebut. Mereka kerajaan Saudi hari ni dia agak terbuka sedikit. Dia nak jadikan tempat tu suasana dia macam binaan di zaman Nabi SAW. Mereka nak buat dengan pokok-pokok kurma, taman seperti mana gambaran Saqifah Bani Sa'adah di zaman Nabi SAW. Itu Saqifah yang tuan-tuan pergi itulah. Last saya masuk Saqifah tu tahun 2019. Last tu saya boleh ceramah lagi dekat Saqifah dalam tu. Lepas daripada tu 6-7 tahun lepas tu sampai sekarang ni tak dapat lah. Mudah-mudahan satu hari nanti, mungkin lepas ni, mungkin tahun depan siap ni kita dapat masuk dan Saqifah. Jadi bila tuan-tuan masuk Saqifah, tuan-tuan ingat kisah ni. Inilah kisah bagaimana sahabat-sahabat berbincang mengenai siapa yang menggantikan Nabi SAW dalam tu. Faqala Umar Ibn Al-Khattab, man lahu mithlu hadhihi thalatha thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Man huma? Qala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas bay'atan hasratan jamilatan. Umar terus membalas. Sebenarnya ada riwayat lain lagi. Jadi dia sebut, siapa yang memiliki tiga keutamaan ini? Umar membaca ayat daripada surah At-Taubah yang maksud idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sedang dia seorang daripada dua sahabat semasa berlindung dalam gua ketika dia berduka cita kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Dia berlaku gila bila ketika dalam gua Sur kan. Tuan ingat ada gua Sur, Nabi hijrah, sebelum Nabi bergerak ke Madinah, Nabi duduk kat gua Sur dulu. Nabi duduk kat gua Sur bersama dengan siapa? Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Berdua. Allah Ta'ala turunkan ayat. Kerana ketika tu musyrikin Mekah hampir-hampir dapat detect Nabi SAW. Dalam riwayat sirah sebut, gua Sur tu dia muka dia ke bawah, dia macam perigi, dia bukan depan begitu, muka dia ke bawah. Quraisy pada ketika itu berada di depan pintu gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah Quraisy ni tengok ke bawah, niscaya dia akan nampak kita ke bawah. Itu yang Allah Ta'ala turunkan ayat idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu sahibihi, Nabi SAW kata pada sahabat dia, la tahzan, jangan risau, inna Allaha ma'ana. Sampai Allah Ta'ala turunkan ayat tu. Jadi orang ni siapa ni? Ni orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Sayyidina Umar kata. Dia sebenarnya ada riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Bakar asalnya mencadangkan Sayyidina Umar dulu. Dia kata Sayyidina Abu Bakar kata, aku ada calon yang aku nak cadangkan. Iaitulah orang yang Nabi SAW pernah sebut, kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orang ni. Kan Nabi, tapi bukan Rasul, Nabi. Nabi SAW pernah sebut gitu. Kalau ada lagi Nabi lepas aku, orang yang kaji Nabi adalah Umar. Kerana Umar punya takwa hebat Umar. Sayyidina Abu Bakar kata gitu. Yang tu Sayyidina Umar dia pancung balik dengan ayat ni. Dia kata, tak, ada lagi kelebihan. Yang bercakap tu ada lagi kelebihan daripada aku. Dia termasuk dalam orang yang tadi Allah Ta'ala sebut tadi. Orang yang dua orang dalam gua bersama dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala jadi ketiga bersama dia. Inna Allaha ma'ana. Ni orang dia. Orang dalam riwayat lain sebut, orang yang menemani baginda Nabi SAW. Siapa? Ni orang dia Abu Bakar. Ini orang yang ketika Nabi SAW sakit, Nabi tak suruh orang lain jadi imam, melainkan ni lah orang dia. Maka tak ada orang lain yang lebih layak untuk menggantikan Nabi SAW melainkan ni. Maka para sahabat pada ketika itu daripada Muhajirin dan Ansar, dua-dua kumpulan ni bersetuju bahawa tak ada orang yang lebih layak melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak timbul isu yang disebut oleh Syiah yang kata patut Sayyidina Ali itu. Memang ada hadis kelebihan Sayyidina Ali. Cuma kita kalau mengaji bab sahabat ni ada tabaqat dia ada pangkat dia ada level dia sendiri. Dalam kalangan sahabat, mereka tahu di antara mereka siapa yang paling mulia di antara mereka, siapa yang ada kelebihan melebihi di antara satu sama lain. Selepas itu Umar menghulurkan tangan lalu membai'ah Abu Bakar. Orang ramai di situ turut membai'ah baginda dengan bai'ah yang baik, dengan indah. Bai'ah ni adalah, kita sebut sebelum daripada ni, bai'ah ni kalau boleh dia akan pegang. Maksudnya pegang ni, bai'ah ni apa dia? Dia janji setia. Susah, senang, suka, tak suka, kita akan ikut dia. Bai'ah kepada khalifah. Yang ni bai'ah ni dibenarkan hanya kepada sistem khalifah sahaja. Adapun sistem pemerintahan yang lain ataupun bai'ah yang lain, contoh kita kata kita bai'ah tok guru silat kita bai'ah tok guru tarikat kita, bai'ah tu dibenarkan, tapi dia bukan sampai taat suka tak suka,
susah tu senang, tak. Bai'ah tu tak sama. Bai'ah yang suka tak suka taat, susah senang taat hanya kepada khalifah saja bai'ah. Jadi pegang. Ada yang kata setiap orang pegang, ada yang kata kalau tak mampu pegang, setiap orang akan pegang lagi kat belakang. Hadis sebut bai'ah sekali lagi bila? Tu zaman Al-Mahdi nanti kan. Al-Mahdi alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fabayi'u walau habwan 'ala thalj. Nabi kata bai'ahlah Al-Mahdi tu nanti kalau dia telah muncul, telah zahirkan dia, membetul dia, Nabi kata fabayi'u walau habwan 'ala thalj. Bai'ahlah dia walaupun mengangkat atas salji. Yang ni kita akan cerita dalam pengajian yang lain lah, bai'ah dengan bai'ah dengan Al-Mahdi alaihi salam. Kemudian mereka bai'ah, maka di situ dilantiklah khalifah yang pertama, Khulafa Ar-Rashidin, yang menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jadi cerita-cerita yang lain lah. Cerita ketika digali lubang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan jenazah dekat bawah tu. Sahabat-sahabat nak tuang pasir atas jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak sampai hati. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia kata, siapa di antara kamu yang mampu sampai hati nak tuangkan pasir atas jasad Nabi SAW? Oh, sahabat-sahabat tak tu. Tu yang dalam riwayat sebelum ni kita baca, kata Anas, dia kata ketika kami kambus Nabi SAW, tangan kami masih ada pasir lagi, tak ada hari yang lebih gelap daripada hari itu. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah disinari cahaya. Tapi ketika kami mengebumikan Nabi SAW, tangan kami masih ada pasir lagi pada ketika itu. Ketika itu Madinah berada dalam keadaan gelap gulita. Kami kehidupan sahabat rasa macam hopeless lah, macam dah tak tahu dah nak buat apa. Itu yang kita baca bagaimana sahabat-sahabat meninggalkan bumi Madinah dan ada di antara mereka wafat di tempat yang lain. Okey. Kita habiskan bab ni dengan dua hadis lagi. Anas bin Malik berkata, "Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti wa ma wajada, qalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqrabahu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la karba ala abiki ba'da al-yawm, innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan, al-muwafatu yawm al-qiyamah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan dahsyatnya penderitaan menghadapi kematian, Fatimah berkata, aduhai sakitnya, kesiannya ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kekasih Allah Taala. Tu yang Nabi sebut, innal mauti la sakarat, innal mauti la sakarat. Sungguhnya mati ni sangat menyakitkan. Fatimah kata, kesiannya ayah. Rasulullah SAW membalas, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas daripada ni. Tak apalah, lepas ni tak sakit lagi dah. Bila dia mati, bertemu dengan Allah Ta'ala, tak rasa sakit dah. Kerana Nabi menanggung sakit selama beberapa hari. Sesungguhnya maut sudah menghampiri ayahmu. Tidak ada seorang pun yang dapat lari daripadanya. Pertemuan dengan maut pasti terjadi sehingga hari kiamat. Tak ada siapa dapat mati. Tak lama lagi mati. Maka lepas mati ni berehatlah. Itu yang kita baca riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata yang aku tak cemburu tengok orang mati dalam keadaan dimudahkan, kerana aku tengok Nabi SAW sendiri mati dalam keadaan yang sakit. Jadi kita tak boleh nak judge orang yang mati mudah ataupun orang yang mati sakit tu bagi orang yang mati buruk ataupun orang yang mati dalam keadaan baik. Tidak. Kerana Nabi SAW mati dalam keadaan sakit. Sayyidina Abu Bakar mati dalam keadaan sakit. Ada yang kata riwayat Sayyidina Abu Bakar mati sakit, sebahagian kata dia mati sakit mandi ketika musim sejuk sangat, sakit, demam menyebabkan wafat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mati dalam keadaan sakit, ditikam perutnya menyebabkan terkeluar perut. Beberapa hari barulah Sayyidina Umar wafat. Kemudian Sayyidina Uthman mati juga, dibunuh oleh orang ramai, ditikam, dibunuh. Sayyidina Ali mati ditetak kepalanya. Semua mati dalam keadaan sakit. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husin dipenggal kepalanya. Tuan-tuan baca kisah ahli keluarga Nabi SAW, 90% mati, dibunuh dalam peristiwa Karbala. Ahli keluarga Nabi SAW tidak mati, mereka mati dalam keadaan yang menyakitkan. Tetapi boleh jadi kematian yang menyakitkan tu adalah tanda Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada kawan-kawan kita menderita, sakit sangat ketika dia nak mati. Boleh jadi Allah Ta'ala nak muliakan dia ketika itu. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala nak muliakan dia pada ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kematian adalah kiamat kecil, kata pentahqiq kitab dalam hadis yang direkodkan oleh Ibnu Abi Dunya.
ada disebutkan pertemuan dengan maut adalah suatu kiamat. Siapa yang meninggal maka terjadi kiamat kepada dirinya. Dan dalam riwayat lain pun Nabi sebut juga bahawa sesungguhnya kiamat, setiap kita akan melalui kiamat kecil. Mati itu dianggap sebagai kiamat kecil. Kenapa digelar sebagai kiamat kecil? Kerana kesakitan yang akan dialami oleh seorang ketika maut tu. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah Ta'ala bihima al-jannah. Faqalat lahu Aisyah, faman kana lahu faratun min ummati, qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqahu, qalat faman lam yakul lahu faratun min ummatik, qala ana faratun li ummati la yusabu bimithli. Sesiapa yang di antara umatku memiliki dua faras. Dua faras ni, ya ini faras ni macam dipermudahkan, jaminan, dia macam jaminan. Faras ni jaminan lah. Siapa yang memiliki dua faras, anak kecil, yakni anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya, Allah Ta'ala akan perintahkan memasuki orang itu ke dalam syurga kerana antara kedua-dua anak tu. Baik. Kenapa dalam hadis ni, bahkan ada hadis yang lain menyebut tentang kelebihan kepada orang yang anak kecil yang meninggal dunia terlebih dahulu. Faras ni maksud ada anak kecil, dia bukan anak besar. Apa beza dia antara orang yang kehilangan anak ketika kecil dan orang yang kehilangan anak tu dah besar? Beza. Sebab tu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang anak dia kecil. Sebab kecil ni dia masih rapat lagi, masih rapat, masih comel lagi, masih manja lagi, masih tengah bergurau, masih tengah seronok. Ketika itu Allah Ta'ala ambil. Maka perasaan itu berat lebih daripada kalau anak tu meninggal dah dewasa. Kerana dah dewasa ni dia dah besar kan, dia dah besar, dia dah sedih-sedih, mestilah sedih anak meninggal dia. Tapi dia tak sama kalau orang tu Allah Ta'ala uji anak dia meninggal ketika kecil, tengah comel, tengah sayang. Nabi SAW, kebanyakan anak Nabi meninggal ketika kecil. Hanya beberapa orang daripada 7 orang tu saja yang selamat. Yang meninggal dewasa lah, Fatimah, Ummi Kalsum, Ruqayyah, Zainab, yang agak besar sikit. Yang lain meninggal ketika kecil. Jadi Nabi kata, siapa yang ada 2 anak kecil meninggal dunia, 2 orang anak tu akan jadi jaminan, jadi perantara untuk dia masuk syurga. Dalam riwayat lain kata, anak tu akan tunggu dia di syurga Allah Subhanahu Taala. Orang yang ada meninggal anak kecil. Jadi siapa yang ada anak kecil meninggal dunia, bergembiralah, jaminan Nabi SAW. Anak tu sedang menunggu ibu dan ayah dia di syurga Allah Subhanahu Taala. Aisyah bertanya, bagaimana pula dengan umatmu yang mempunyai seorang sahaja faras? Bagaimana ya Rasulullah, kalau yang tadi 2 orang faras, 2 orang anak kecil yang meninggal dunia, kalau seorang saja yang meninggal dunia, dia ada anak kecil seorang je yang meninggal dunia, macam mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, macam tu jugalah umatku yang memiliki seorang faras, wahai muwaffaqah. Wahai muwaffaqah ni gelaran Nabi SAW kepada Aisyah, kerana muwaffaqah ni adalah orang yang faqih. Kerana Aisyah mampu menyelesaikan masalah fiqh kan. Nabi kan fiqh kan maksud dia faqih kan, orang yang faqih, yufaqihu fid din. Nabi gelar Aisyah muwafaqah. Muwafaqah adalah orang yang faqih, yang mampu menyelesaikan masalah fiqh. Sebab tu para sahabat lepas Nabi wafat, mereka banyak belajar daripada Ummul Mukminin Aisyah daripada sebalik tirai. Tirai Aisyah mengajar, sahabat-sahabat belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Aisyah orang yang paling tahu bagi Nabi SAW. Dan anak saudara Aisyah, Urwah bin Zubair, antara tabi'in yang alim di Madinatul Munawwarah. Kerana dia belajar dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia anak saudara Aisyah. Urwah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, kahwin dengan Asma. Asma kan kakak pada Aisyah, jadi anak saudara dia. Jadi seorang pun sama. Seorang pun, kalau kita ada seorang anak kecil meninggal dunia, seorang tu akan jadi jaminan tunggu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah tanya lagi, bagaimana pula dengan umatmu yang tak ada faras, yang tak ada anak, ataupun tak ada anak yang meninggal ketika kecil, tak ada jaminan lah maksudnya kan, tak ada yang jadi jaminan, tak ada anak kecil yang meninggal, macam mana ya Rasulullah? Kerana Aisyah sendiri tak ada anak, dan Aisyah Allah Ta'ala tidak kurniakan dia anak, tapi seluruh orang beriman adalah anak kepada Aisyah, Ummul Mukminin. Dia adalah ibu kepada seluruh orang mukminin. Sebab tu Aisyah ni, Ummul Mukminin Aisyah adalah ibu kita. Sebab tu kita tak boleh setuju dengan Syiah yang mencerca dan melaknat Aisyah. Kita tak boleh terima. Apa pendapat tuan-tuan kalau ada orang yang mencerca ibu tuan-tuan? Kata mak kita dengan perkataan-kataan yang cela. Kita boleh terima ke tak boleh terima? Begitu dengan Syiah yang mencela Aisyah, kita boleh terima ke tak boleh terima? Sebab Aisyah adalah ibu kita. Ibu kita sebagai Ummul Mukminin, ibu seorang orang yang beriman.
Kemudian Nabi SAW sebut bahawa kalau orang tu tak ada faras, jawab Rasulullah, akulah faras untuk umatku. Aku adalah jaminan untuk umatku. Aku akan jamin umat aku untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jaminan. Dengan syarat mesti lagi tertakluk dengan jaminan Nabi SAW itulah. Seperti mana hadis yang lain Nabi kata, orang yang tidak salat dia terlepas daripada jaminan aku. Umat aku yang tak salat, aku berlepas tangan daripada dia. Aku tak jamin aku boleh selamatkan dia kat akhirat. Tu solat tu penting. Lepas tu kena elakkan juga orang-orang hadis-hadis yang disebut laisa minna ataupun laisa min ummati, bukan daripada kalangan kami, bukan daripada kalangan umatku. Ada benda yang disebut bukan daripada kalangan umatku, orang yang buat begini-begini. Bukan daripada kalangan kami, orang yang begini-begini. Yang begini-begini tu tuan-tuan kena hormat, tuan-tuan cari hadis, benda-benda macam tu jangan buat. Takut yang tu menyebabkan kita tidak dilihat sebagai umat Nabi SAW, Nabi tak dapat jamin kita. Sebab memang ada banyak hadis yang level mutawatir. Hadis berkaitan dengan telaga Nabi SAW di mahsyar nanti, khaudin Nabi. Hadis tu banyak riwayat, lebih daripada puluhan orang sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Nabi kata, nanti aku tunggu kamu sekalian dekat telaga aku datang. Nabi kata, ada dalam kalangan umatku yang aku nampak dia nampak aku. Aku kenal dia adalah umat aku. Tetapi malaikat halang dia daripada minum kat telaga Nabi SAW. Nabi kata, kenapa dihalang? Dia ni umat aku. Malaikat yang menghalang kata, wahai Muhammad, kau tak tahu apa dia buat lepas kau wafat. Ada benda yang dia buat menyebabkan dia terhalang daripada minum telaga Nabi SAW. Orang yang dapat minum telaga Nabi SAW, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Maksudnya orang yang minum telaga Nabi ni air dia daripada syurga, daripada sungai Firdaus tu, sungai sampai ke mahsyar ada telaga Nabi. Telaga Kausar tu air sampai kat telaga Nabi di mahsyar. Telaga Kausar duduk kat syurga, tapi dia punya air tu sampai kat mahsyar, telaga Nabi, khaudin Nabi. Siapa yang minum tak akan kehausan. Siapa yang minum daripada telaga tu bermaksud dia telah minum sebahagian daripada syurga. Maksud dia orang ni kebarangkalian besar di syurga kalau dah minum air tu. Tapi kalau orang yang dilarang daripada minum telaga tu, bermakna orang ni kebarangkalian besar di ahli neraka, kerana dia telah dilarang untuk menikmati sebahagian daripada nikmat syurga yang siapa minum tidak akan kehausan daripada dia. Ini part ni kena hati-hati. Walaupun Nabi jamin, Nabi kata aku akan jadi jaminan daripada kamu sekalian, tapi jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan Nabi tak mengaku kita sebagai umat dia. Mereka tidak akan kemudian Nabi SAW sebut, jawab Rasulullah, akulah faras untuk umatku, mereka tidak akan ditimpa musibah yang lebih dahsyat daripada seperti kematianku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan gharib. Okey. Maksud 107 tu, kematian Rasulullah SAW adalah musibah terbesar bagi kaum muslimin. Kaum muslimin ketika Nabi wafat dianggap inilah satu musibah yang paling besar lah. Tak ada musibah yang lebih berat daripada kematian Nabi SAW. Sebab itulah kewafatan Nabi SAW juga disebut sebagai tanda kiamat dalam hadis. U'dud sittan baina yadis sa'ah mauti, Nabi kata. Kiralah ada 6, dalam riwayat Nabi kata ada 6 tanda, kalau dia berlaku salah satu daripadanya akan jadi kiamat. Tapi tanda kiamat bukan 6 jugalah, ada tanda-tanda yang lain lagi. Tapi Nabi kata hitunglah 6 ni kalau jadi kiamat dekat. U'dud sittan baina yadis sa'ah. Pertama Nabi kata mauti, kematian aku, kewafatan aku. Kewafatan Nabi itu pun dah jadi macam tanda kiamat, terutama bagi para sahabat yang sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Itu yang kisah-kisah kita pernah cerita sebelum ni, bagaimana mereka jadi terlalu sedih sangat, tak boleh, seperti tidak boleh menerima. Okey, kita baca syarahnya. Pada hari kiamat, anaknya akan melayani orang tuanya seolah-olah dia meninggal bagi menyiapkan hajat orang tuanya di syurga. Ini muwafaqah ni tadi 105. Kemudian Rasulullah SAW menjadi penyedia segala hajat umatnya pada hari kiamat, baginda memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi sebut dalam hadis bahawa setiap Nabi SAW diberi doa mustajab, dan aku menyimpan doa tersebut untuk umatku pada hari kiamat. Kita ada satu jaminan Nabi pegang tu, Nabi simpan. Doa Nabi lain guna dah kat dunia, tapi Nabi SAW simpan doa tersebut untuk kita di hari kiamat. Ni yang boleh jadi jaminan Nabi SAW untuk menyelamatkan kita di hari akhirat. Nabi akan cari jalan macam mana sekalipun untuk menyelamatkan kita, kerana Nabi ada syafaat uzma, syafaat agung yang mengatasi syafaat-syafaat yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, habis bab ni. Dan satu juga yang saya nak tekankan bahawa bila tiba bulan Rabiul Awal, kebanyakan kita menyambut Maulidur Rasul, tarikh kelahiran Nabi SAW kan 12 Rabiul Awal.
Ada pun begitu ramai di antara kita yang terlupa bahawa 12 Rabiul Awal juga adalah hari kewafatan Nabi SAW. 12 Rabiul Awal, hari Isnin, kewafatan Nabi SAW seperti mana kita baca. Bahkan daripada fakta sirah, tarikh kewafatan Nabi, hari kewafatan Nabi lebih tepat berbanding dengan kelahiran Nabi SAW. Kerana hari kelahiran Nabi SAW ni zaman tu orang tak kira lagi. Seperti mana kita katalah ada cerita tahun gajah, orang tak kira hari lagi. Itu yang kalau tuan-tuan baca dalam kitab Rahiqul Makhtum ada yang kata 7, 8, 9, 10, ada yang kata 2, dia khilaf, dia perbezaan pendapat pada ketika itu. Ada pun 12 tu majoriti pakai lah, tapi dalam kata Syekh Safiur Rahman Barakfuri dia kata 9. Itu khilaf lah. Tapi tarikh kewafatan Nabi SAW ni exactly, kerana pada waktu tersebut sahabat-sahabat dah ada mula kiraan pada ketika itu. Jadi kita kata bila kita masuk bulan Rabiul Awal, selain daripada kita mengingati kelahiran Nabi SAW juga, tapi Rabiul Awal memang bulan kelahiran Nabi, cuma tarikh yang berbeza. Tapi 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kewafatan Nabi SAW yang kita kena ingat dan kita kenang. Kerana nanti kita akan masuk harta Rasulullah SAW ni. Nabi tak tinggalkan kepada kita harta, tapi Nabi tinggalan kepada kita adalah Quran dan Sunnah untuk kita ikuti. Dekat dengan Nabi SAW, kalau kita pergi Madinah, kita duduk kat Masjid Nabawi tepi tu kan, kita rasa kita dekat sangat dengan Nabi SAW kan. Jasad Nabi hanya beberapa meter je dengan kita, dan jasad Nabi tak hancur tanah. Kita yakin jasad Nabi masih ada di dalam tanah tu, seperti mana hari Nabi SAW dikebumikan. Kerana Nabi SAW sebut bahawa memang jasad kami para Nabi SAW tak dimakan oleh tanah. Cuma dekat ke jauh ni, habis tu kita kata Allah tu kita duduk di Bangi ni, jauh lah kita dengan Nabi SAW. Tidak, dekat ke jauh ni bukan pengukur kita dekat dengan Nabi SAW, tapi pengukur lagi banyak kita amalkan sunnah Nabi SAW, itu kita lagi dekat Nabi SAW. Kerana dalilnya apa? Di zaman Nabi SAW ada orang yang bukan kata dekat, tapi melihat Nabi SAW solat dekat Nabi SAW. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW tengok Nabi dengan mata kepala mereka. Mereka solat bersama dengan Nabi SAW di belakang. Mereka pergi ke pasar bersama Nabi SAW. Tapi walaupun mereka lihat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, mereka tidak ikut Nabi SAW. Nabi dilarang untuk solat jenazah mereka. Tetapi kita yang jauh ni, dekat ke tidak bergantung kepada sejauh mana kita ikut sunnah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tahu sunnah sikit-sikit, cuba kita amal. Mampu kita amal. Tak mampu, tak apa, kita tidak diberati. Tapi yang mampu kita amal, itulah yang jadi pendekat kita dengan Nabi SAW. Kalau betul-betul kita kata kita cinta Nabi SAW, bukan dengan kita buat majlis yang besar-besaran, itu terpulang lah kita kata. Tapi cara untuk memastikan kita dekat dengan Nabi SAW, banyak selawat pada Nabi dan juga ikut sunnah Nabi SAW. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.